Kalau tuan dapat duit MSS yang macam pekerja Petronas tu dapat, apa yang tuan akan buat dengan duit tu? Dulu pun saya pernah terima VSS. Dan antara apa yang saya buat dengan duit saya, sebaik saja saya dapat VSS adalah untuk menjimatkan duit tersebut. Antara sebabnya, kita dapat duit segedebuk. Tetapi kalau kita tak pandai menguruskan wang, apa yang akan berlaku adalah setiap bulan kita akan belanjakan duit. Tetapi pada masa sama, kita tak ada duit atau gaji tak masuk. So cuba bayangkan, setiap bulan kita kena menyara hidup satu family, pada masa sama tak ada duit yang masuk. So untuk saya, walaupun dapat duit segedebuk tu, tetapi saya memaksakan diri supaya menguruskan wang dengan rapi dan teliti, so that wang tak boleh habis dengan cepat lah. Jika kamu nak belajar sedikit bagaimana untuk menguruskan wang, saya telah tulis buku yang berada di beg kuning kat bawah.